Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Firdaus. Saya Lailati Muhammad, 2241073, pelajar Sains Komputer dengan kepujian dari FSTP. Pada hari ini saya akan membuat sharing berkaitan dengan falsafah pendidikan saya, iaitu berkaitan dengan niat, kejujuran dan juga keunggulan dalam pendidikan. Okey, apakah maksud dengan niat dalam pendidikan? Okey, apa yang senang nak difahami, niat ataupun nawaitu ialah sebagai satu asas ataupun motivasi utama dalam setiap pembelajaran. Okey, niat yang baik untuk mencapai kecemaran adalah amat penting dalam setiap pelajaran. Kejujuran. Apa yang kita faham mengenai kejujuran ialah satu refleksi diri mengenai cerminan integriti diri kita. Okey, sebagai seorang pelajar, saya percaya kejujuran juga adalah satu kunci utama untuk membentuk pewatakan diri. Okey, secara basicnya tanpa kejujuran, pencapaian akademik menjadi tidak bermakna. Okey, saya juga ingin menjadi salah satu contoh pelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam setiap aspek, terutamanya dalam bidang pendidikan. Apa itu keunggulan ataupun kecemerlangan akademik? Saya menyumbang kepada budaya ini dengan sentiasa membuat sharing dan membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan, terutamanya dalam pembelajaran, secara mungkin berkongsi nota ataupun mengadakan sesi ulang kaji bersama secara online ataupun secara bersemuka. Saya juga cuba untuk sentiasa terlibat secara aktif di dalam kelas dan juga sentiasa menghormati setiap proses pembelajaran, iaitu menjaga adab-adab dengan pensyarah dan menepati waktu-waktu due date, tugasan dan sebagainya. Berkongsi berkenaan dengan pengalaman sebenar berkaitan dengan kejujuran dalam menjalani kehidupan sebagai pelajar. Saya pernah menjalani satu kuis subjek pengaturcaraan. Okey, sebagai kita tahu, zaman sekarang terlampau mudah dengan ChatGPT dan segala teknologi yang canggih. Okey, pada masa tu saya agak ragu-ragu untuk secara jujur menggunakan teknologi ataupun berdasarkan kepada keupayaan diri sendiri untuk mencapai markah yang tinggi dalam subjek tu. Okey, terdapat rakan-rakan yang mengambil jalan mudah, iaitu dengan membuat meniru ataupun membuat rujukan secara tidak salah terhadap ChatGPT dan sebagainya. Okey, saya pula tak berani ataupun masih ragu-ragu untuk membuat perkara demikian dan stick to the matlamat asal, iaitu saya membuat pengaturcaraan tu secara sendiri dan secara jujur lah. Okey, sebagai rumusan, nilai-nilai seperti ikhlas, kejujuran dan keunggulan ni adalah amat penting untuk mencapai kejayaan dalam menjayakan falsafah pendidikan saya. Saya percaya dengan memegang teguh nilai-nilai ini, kita bukan sahaja boleh berjaya sebagai pelajar tetapi juga menjadi insan yang lebih berintegriti dan akan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat suatu hari nanti. Okey, sekian, terima kasih.